Kalau korang nak makan makanan Itali yang autentik dan paling penting sekali halal, owner pun Muslim tau, inilah tempat dia, Positano Risto. Lokasinya di Publica, Kuala Lumpur. Staff dia pun sangat friendly, restoran pun cantik, rasa macam tengah dinner kat Itali tau. Okey, mula-mula aku try dia punya best seller drink, asam-asam refreshing macam tu. Menu yang pertama kita orang order, ada poached egg kat atas tu, jenis yang creamy tapi tak berkuah sangat. Peminat carbonara kena try. Dia punya aglio olio seafood ni memang the bomb lah, rasa garlicky, hujung-hujung tu datang dia punya spicy. Makan pula dengan seafood memang layan. Lepas tu Ali cuba dia punya squid ink pasta pula. Dia memang betul-betul pakai squid ink tau. Texture dia nice, tak terlalu dry. Risotto lamb dia ni nampak macam simple, tapi rasa dia sangat rich tau, solid and creamy. Yang ini pula ada rasa pedas-pedas sikit. Tengok ni, ada scallop, ada tiger prawn, ada clam. Aku suka risotto yang macam ni. Bila makan tu tak rasa muak sangat, sebab rasa pedas tadi tu dah counter balik. Menu ni paling sesuai untuk korang nak buka puasa. Lamb shank yang lembut bersama tomato sauce, makan dengan Mediterranean rice. Selain lamb shank, ada juga salmon yang di-grill dengan sempurna. Dia serve sekali dengan special sauce, Mediterranean rice dan juga salad. Ada juga menu chicken grill macam ni. Dia serve dengan spicy rosemary sauce. Ayam dia crispy kat luar, lembut di dalam. Makan dengan nasi memang ngam. Menu special sepanjang Ramadan. Serius, ni memang sedap weh. Dough dia nipis dan lembut je. Rasa cheese dia sangat premium. Dan last kali, menu dessert yang paling aku nanti-nantikan, tiramisu yang di-serve secara tableside. Dia orang guna mascarpone, cream and merang tau. Untuk topping dia tabur serbuk koko dan dark chocolate shake. Ini baru real tiramisu. Sangat klasik. Texture lady finger dia tu memang soft and bouncy. Seriously, fully recommended. So, jom buka puasa kat sini.